Uncle, you dah buat onde-onde berapa lama sudah? Baru ni semalam Ustaz. Ada baru semalam Ustaz. Semalam. Baru belajar semalam. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsa Yudianti Putri. Dulu itu kita pernah reaction tentang sosok perempuan ini yang dimana dia sangat-sangat menginspirasi anak muda juga. Waktu itu dia sempat buat masak di rumah 100 ibu, kalau nggak salah sih ya judulnya. Nah, hari ini dia membuat lagi sebuah eksperimen untuk belajar 100 masakan Malaysia guna 20.000. Ini dari channel Kakak Ying. Langsung aja di subscribe, langsung aja di follow TikToknya. Nanti original TikToknya aku kasih linknya di deskripsi di bawah ini ya. Jadi memang udah lama banget kita nggak reaction video kakak ini, dan ini kayaknya dia baru buat akun lagi deh guys, karena ini baru 3 doang nih video yang diupload gitu. Aku penasaran banget bagaimana reaksi orang-orang yang didatangi langsung nih sama Kak Ying. Apakah mendapatkan sambutan yang baik atau bagaimana, atau ada penolakan atau macam mana, nanti kita lihat sama-sama di video kali ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @yudianti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Guna 20.000 untuk belajar 100 resepi masakan dekat Malaysia. Sekarang saya dekat Yongke Street, Melaka. Jumpa saya. Dia aslinya namanya Ying atau Nio guys, atau Ying itu adalah sebutan untuk keturunan babanyunya atau bagaimana? Boleh komen aja di bawah, takut salah informasi ya guys. Ikan gelama ma ilai ilai, nanti adik ma iloi iloi, pulang bersama ma ilai ilai. Warisan Onde-onde Malaysia. Melaka. You pernah Onde-onde makan Melaka. tak? Kalau di Melaka tak pernah, tapi kalau di negeri lain pernah. Dia punya inti satu ketul gula Melaka yang komplit macam tu dalam So sedap so sedap. Kat kedai ni ada jual kuih Ada undi-undi Ondeh gula Cinderella. Melaka. Kedai ni kan, dia pun pernah keluar dalam artikel tentang warisan tradisional. Jom kita Oh, cuba ya. tanya uncle, boleh tak ajar dan share resepi onde-onde dia. Aunty, kau tinggal onde-onde saja. Sinilah, I nak habiskan semua, Masya boleh tak? Allah nih guys. Aunty, I nak tanya, kalau I nak Makanan belajar buat Muslim. satu kuih tradisional, boleh tak Aunty ajar saya? Uncle, kenapa uncle ni, tak uncle. payah onde-onde pun tak apa kuih tradisional saja? Ada lah. Apa kuih je? Tak tahu buat. Tak tahu buat meh. Tapi I nampak dalam news kan, Uncle ada cakap kalau warisan kuih tak ada orang ada Kalau warisan, dan kuih tu akan hilang. Tak ada warisan lah. So- Tak ada warisan. Dia tak payah onde-onde pun tak apa. Buat WhatsApp, budi tepung. Boleh, apa-apa kuih pun boleh. Saya sudah mix tau. Surah mix lah. Sudah mix tak cara bagi tu tahu biarlah tu. Tak boleh bagi tahu lah. Maksud dia tepung tu dalam resepi ada apa kita tak boleh aslinya. tahu. Resepi rahasia dapur guys, jadi nggak boleh dikasih tahu. Tapi kita boleh tahu macam mana dia proses sajalah. Boleh juga. Bila? Esok I boleh datang. Aduh. Besok. Yeay, berjaya. So Nio. kita akan Ying. datang balik Siapa esok. nama dia ni? So semalam kan, Uncle sudah mau tutup kedai dan Uncle suruh kita balik hari ni pukul 3. So, jom. Wah, 我可以 masuk ah. 这边呀。 Sini ah. 这边装了。 Boleh. Fly. Sudah ya, fly yang sudah siap lah. So fly ni lah. Fly tu apa tu? Fly pulut. So dalam tu ada fly pulut. Ini fly pulut. Campur ada apa tu? Tepung beras. Color ni itu apa tu? Gandum. Daun hijau. pandan. Daun pandan. So dia tak Pandan. ada extract colouring lah. Dia pakai daun pandan. Daun pandan. Ini Oh, gula. murni daun Saya pandan cuba ni, buat. guys. Macam tu tengok saya buat dulu ah. I tengok Macam Uncle ni. buat dulu. Macam ni, taruh gula. Tak payah timbang. Sampai timbang agak-agak ya, biasa. Agak-agak lah. Tahu Karena dalam orang dulu tuh guys memang berdasarkan nalurinya aja gitu, jarang banget pakai timbangan, kayak agak-agak lah gitu. Besar Balut lah. Balut, Besar balut, inti balut ni. gula Kasih Melaka apa? dia. Kasih ketat sikit ah. Okay.
Dah, siap. Siap. Kau cuba buat. Kenapa kan Uncle punya ketul besar-besar? Biasa ada orang mau kecil-kecil, ada orang mau besar kan. Saya suka besar. Senang mau buat. Oh, faham. So Faham. tips dia Sesuai kan, kalau lah you ya. all nak senang untuk balut, you all buat ketul besar-besar macam Uncle buat, dan lepas tu kan dia senang untuk balut. Ini original lah, besar lah. Ini kau potong lah kau jadi macam ni. Oh. Kau belakang ni original lah. So you all tengok Original inti dia Melaka gula punya. Melaka daripada Melaka lah. So kalau dalam nak letak gula merah biasa boleh? Boleh. Boleh jugalah. Masing-masing dah suka lah. Oh. Ini kena potong lah. Potong jadi kecil macam ni lah. So lepas tu, lepas potong dan boleh balut. Lai, sekarang Anil try Nampak macam senang Ke gula. Ada orang kat ni. Kita orang macam ni. Oh besar dia Tekan sikit. inti Okey. ya. Okay. Balut. Besar gula Melakanya. Tapi dia pecah. Kalau tak cukup, kalau tak cukup, kasih tambah lah. Sikit tambah. So kalau tak Jadi cukup macam ni, tambal-tambal. dan kita kopek lagi sikit dan tambahkan dia lah. Ya. Ada orang buat macam ni lah. Ini yang Profesor Kuih buat. Ini yang Anil buat. It's okay. Let me practice. Practice make perfect. Okay. Yeah, betul. Siap. Tentang. Siap. Dan ini kan, kalau kita nak simpan dalam peti sejuk, dan dia boleh simpan berapa lama? 2-3 hari pun boleh. Sebelum sejuk dia suar keras kan. Kita kasih kopek macam ni. So dia suar keras. Lepas tu taruh air sikit lah. Uli sikit lah. So kalau kan you all simpan dalam peti ais, then kita kopek jadi kecil, dan lepas tu kan tambah air lagi dan dia akan jadi balik. Uncle, you dah buat onde-onde berapa lama sudah? Baru ni semalam Ustaz. Ada balas semalam Ustaz. Semalam. Baru belajar semalam. Baru pandai lah. Pasal kita profesor. You last time kerja apa? Profesor apa tu? Profesor. Kaki lima lah. Bos lagi. So sekarang Buat sampai habis lah. Buat sampai habis lah. Akhirnya. Kalau ini kan dia tak lalu nipis kan. Tapi aku baru perasan loh, uncle-nya berbahasa Melayu juga fasih banget itu. akan pecah tak? Kadang semua Okey. tahu masak tak masak tu tengok dia timbul. Oh, Timbul okey. semua masak. Ni apa Kelapa. Apa parut. Kelapa parut. So kalau ada dia orang tak letak kelapa, just makan macam ni dengan kelapa saja. Ada yang tak mau letak kelapa yang kita jangan taruh lah. Ini yang dalam Sesuai selera YouTube ya. ada tau. Tu ada tengok. Tak ada. Ya ada. Ini That's why I datang belajar lah. kan nanti orang suruh dia tunjuk sama lu. Sudah capai belajar lagi. So kalau biasa kan, Tak kalau payah Sabtu belajar Ahad lagi. kan, satu hari boleh jual berapa banyak? Tak tahu kadang-kadang holiday lah ada banyak lah. Banyak sikit lah. Ada biasa sikit je. Tunggu air masak dulu. So belum air masak. kena didih dulu baru-baru. Ah. So kan dia kena pakai boiling water ah. You all ingat ah, boiling Boiling water. Kena water? guru. Kenapa? Sudah mau masak lah. Oh, okey. Ondeh. Saya nak memasak lah. Iyalah kalau Anak belum kita orang. blub Oh, so kalau belum macam ni tak matang. boleh ah. Mau plaster dah. Nanti Lain-lain hancur macam ni dia. tak boleh, kena plaster. Nanti gula dia bila masak dia akan keluar. So kena Betul. plasterkan dia supaya nanti Nak didih dia tak tambal. keluar. So korang tengok ada daun pandan dekat dalam. Dan sekarang sudah mendidih sudah. Kita boleh start masak Leo. So sekarang kan 4.35 kita start masak. So tengok berapa lama dia akan masak. I takut nanti yang I buat pecah leh. Ini kelapa. Kelapa parut. So yang ni kan kelapa parut dan dalam ada campur lagi apa-apa tak? Mau taruh sikit garam pun boleh. Tak mau taruh pun boleh. Oh, so uncle Sesuai. punya ada taruh garam tak? Tak. Tak ada lah. Nanti dulu tengok dia masak. Dia float lah kalau masak lah. So dia Nanti float dia dan I mengapung terus dia kena guys. ambil dah. Biasanya kalau udah matang. Mari float suruh masak. Mari. Nampak tak? Belum tak nampak. Nampak bubble saja. Tak ada nampak. Dia akan naik sendiri guys. Jadi ya, tak ya, perlu ya, dia sudah dikacau-kacau. naik. Kalau udah naik berarti Korang udah tengok matang. warna dia. Wah, so cantik. Cantik kalau original pandan doang ya guys. Kasih goyang kata. Okey. Okey, like. Kenapa uncle punya kan dalam punya dia tak cair? Dia mau cair boleh. Tunggu 4-5 jam lah. Dia Oh. pelan-pelan cair lah. Kalau dia panas-panas makan macam ni, still dapat makan ketolan. Ada orang suka dia ada ketulan, dia ada dua rasa lah. Bila kita makan lah, banyak coklat dah Cak. Ya. So dalam tekak lain rasa tau. Kalau cair dia satu rasa. So kalau kan you all nak rasa dia ada cak jangan bagi Cak. dia cair. So you all ada dua rasa. Lebih crunchy dia. Senang buatnya guys.
Buat onde-onde ni senang. Okay, boleh. Kita draw. Kasih habis nanti. Ada mau jual dulu lah. I jual dulu. Sekarang kedai aku dan dia dah jadi kedai saya. Hari ni I jual sebanyak yang saya boleh. Sambil-sambil saya belajar buat onde-onde, saya juga tolong pakcik menjual dan menawarkan kepada orang lalu lalang. Pakcik tersenyum melihat gelagat saya menjual. Seronok dapat bantu pakcik. Ramai yang nak beli onde-onde pakcik. Mana tak nak aroma yang mengikat, menarik orang untuk membeli. Sangat sedap. Korang kena cuba sampai habis yang kita baru buat. Ramai weh yang beli. Cecak ni, dia bukan aja. Balang tadi dah habis jual. Kalau onde-onde. Biar dulu terdatang ke atas lah. Atas lah, kan. I tengok kedai aku dan dia. Weh, kedai aku dan dia. Angka. Kenapa Aku dan nama tu? dia. Dulu Wah. ada mau sampai tengah malam lah. Jual onde-onde sampai tengah malam. Dulu lah. Sekarang tak ada lagi. Siapa jual? You. Stay sini jual. Siapa tu Cinderella? Nampak Cinderella malam-malam dia keluar. Maksudnya jam Cinderella 12 malam sampai take pukul gitu ya. 12 keluar. Bukan, Cinderella sampai pukul 12 kena balik. Kedai aku dan dia Langgar maksud weh. siapa dengan siapa. Aku sama Cinderella lah. Oh, bukan Adil. So guys, kita dah habis menjual. Misi kita dah berjaya. So saya memberikan pakcik RM200 sebagai tanda penghargaan terima kasih sebab sudi mengajar saya untuk buat onde-onde Melaka. Bukan setakat tu saja. Saya ada nak buat surprise buat dekat pakcik dan makcik. Disebabkan nama kedai sangat related dengan pakcik makcik. Saya nak Alah. pakcik surprise bunga. Kasih bunga, kepada suruh makcik. kasih ke antinya. Tengoklah, sweet ni pakcik bagi bunga dekat pakcik. Pakcik blushing sampai tak terkata. Semoga mereka Alah. sampai ke akhirnya. Resepi onde-onde. Inilah warisan Malaysia. Jangan lupa Mantap. follow Ying, seorang budak Cina yang boleh sebut Angka yang boleh sebut tak? Emang orang Cina nggak bisa sebut R guys. Kalau you all Cuba ada kawan-kawan. apa-apa resepi Keturunan yang nak diwarisi Chinese oleh Melayu. orang Malaysia ataupun nak orang tahu resepi ni, boleh komen dekat bawah. Mungkin saya pergi cari you. See you all! Guna RM20,000 untuk belajar 100 resepi masakan di Malaysia. Kakak, belum lagi. Ada ditolak. RM200 boleh ajar saya masak satu masakan Malaysia tak? Apa special resepi? Tak pandai masak lah. Okey, kakak. RM200 boleh ajar saya masak satu masakan Malaysia tak? Okey, tak. Kau tahu tak, kalau cari macam resepi makanan ataupun tradisi sangat susah sebab kakak akan cakap, tak masak. Tak pandai. Tak tahu. I rasa kalau you all ada resepi yang nak share, banyak orang tahu tak nak resepi tu hilang dalam Malaysia. Boleh tak you all berani sikit? Sekarang cabaran saya kat Ni bukannya yang belajar punya masakan kedai tradisional gitu ya? ataupun apa-apa Akak resepi ni. yang special tapi kan pakai Agak ni yang punya kedai pistachio apa? Ikan keli pistachio tu bukan? RM200 untuk belajar special dish tu. Oh, ni nak bayar kat lah ni. Sekejap, aku bawa kau. RM100 kan? Boleh. Langsung boleh. Tapi apa dishes kakak boleh ajar I? Hari ni, I ajar you masak yang tengah viral sekarang. Pasti you duduk kat kedai. You boleh lawan dengan mincun. Ayam gepuk! Ayam gepuk! Ayam nasi lemak ayam gepuk. Okey, boleh. Nasi lemak ayam gepuk. Untuk kakak. Let's go! Lupa tanya, nama kakak, nama saya Didi. Apa ingredient kita nak beli hari ini, Kak? Hari ini kita nak buat ayam gepuk Nutri style. So kita beli bayam, tempe, tahu, cabbage, cili lah. You pilih you pandai kan? I tak pandai lah. That's why I kena belajar. Aku tak pandai. Aku buat pandai je. Tips untuk beli cili macam mana? Macam dia keras-keras, macam ni kira cantik lah. Oh, dan cili hijau tak payah? Kalau letak cili merah semua lagi cantik. Kalau you letak hijau, sometimes dia tak berapa menarik. Bagi I lah. Ni untuk berapa orang makan? I rasa 10 pun. 10? Nanti kita masak untuk 10 orang ke? Siapa pula ramai-ramai? Ada lah, dah tak buat you. Nanti you tunjukkan skill you masak ayam gepuk. Aku tak pandai. Kita bayarnya dulu lah. So, kita ada bayam, cili, kopi. Tapi kan, ayam gepuk tu masakan mana? Kat Indonesia. Oh. Tapi budak-budak Gen Z sekarang suka. You Gen Z? Taklah, I'm millennial. Oh. Kita Millennial. always nampak macam Gen Z kan? Kita. Sebab I pun millennial juga. Kita? Ya, kita. Kita baru 18 tahun lepas sikit. Baru lepas SPM. Oh my god. Letak bagi nampak macam muda kan? Baik kawan dengan budak Gen Z. Kita tak semestinya. Macam mana, Kit?
Daun pisang tak ada Silap lah. Patut tahu rumah ada tadi. Daun pisang. Rumah ada pokok pisang. Ayam ada tak dekat rumah? Ayam belum lagi. Tak nak duit. tak nak ayam lagi. Kalau ada ayam, jadi kita beli sekejap lagi. I tak boleh buat. Tempe. Siap. Let's go. Ni jadikan plate nanti. Dia plating je. Nak bagi nampak nasi lemak tu. Daun pisang. Done. Okay, next. Ayam. Kalau ayam kan, kita nak buat part mana? Kalau ayam gepuk biasa, kulit dengan ada tulang-tulang lah. Tapi sebab Mincun punya style, dia pakai boneless. Kita nak caras bisnes Mincun. Hello, tengoklah Mincun. Dengan kena dipun sendiri Tak apa, saya buangkan kambing ni. Oh, boleh. Abang tolong buangkan. Boleh lah. So sekarang kan abang tengah buangkan dia punya tulang sebab kita tak nak tulang tu. Kita nak boneless. Tapi I tak pernah cuba lagi yang boneless tau. Saya pun tak pernah. So kali ni kita first time. Dan kita berani sebab kita nak big dengan Mincun. Kita tak ada shine part ni lepas ni. Kita trust the process. Nanti of course kita boleh buat. Okay. First time mau buat. Sangat confident. Semua dah siap. Semua dah siap. So sekarang kita nak pergi mana? Kita nak balik office I. Bagi kita akan masak dekat office. Office kakak boleh masak? Boleh. Office yang boleh masak? Tak tahu. Jom tengok. Jom tengok apa jadi. Okay, let's go. Okay, let's go. So kita dah sampai dekat office kakak. Kita boleh terus naik atas untuk cari Kak Didi. Hello. Kakak you boss ah? Walaupun I janji I boss. Tapi I punya office messy sikit lah. Okay je. I kalau buat video aku buat kat sini lah. Sini. Boleh je. Ini tempat nanti kita akan belajar ayam gepuk versi saya dengan Kak Didi. So kita nak potong bawang. Tak boleh. Kita nak potong halia. Tak boleh. Mana satu halia? Kita dah masak untuk 10 packs kan? Kita kan pandai masak. Ini aku khawatir ni nanti ujung-ujungnya ayam gepuk pistachio. Kak Didi, ini untuk nasi saja kan? Yes, nasi lemak je. Kena ada bawang putih, bawang merah, halia, Ini buat serai nasi dengan lemak ya, santan. bumbu-bumbunya. Last time serai aku tak tahu serai tu apa tau. Lagi satu lagi, bawang Holland. 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 Okay, you compare boleh? Boleh. Boleh, okay, cun. Oh, no. Ni sebalik. Cut slices je. Macam ni ah. Betul? Betul Ya. Pandai ni. Oh my god. Saya puji lebih-lebih. Yo, very thin now. Pandai ah. Puji sampai tak potong lagi. Okay, I pun tak pernah masak ayam gepuk tau. I makan je. Tak apa. I pun tak tahu kenapa I pilih menu ni hari ni. Sebenarnya I tengah menyesal ni. Tak apa. Kalau nanti tak sedap, I beritahu. Kalau nanti sedap, I pun beritahu. Kalau you kata tak sedap, nanti I halau you balik ah. Boleh tak? Boleh? Sini I buat. Boleh. Pisau you besar sangat lah, I think. So, masalah pisau. Sama I. Bukan salah you. You masak. Problem. Alamak. Semua dah siap. So sekarang kan Kak Didi tengah basuh semua lah. Okay, so kita nak masuk. You masukkan dulu tu semua. Kita nak masukkan semua ni dalam Tak santan. Tempur tau sebab kalau macam beras biasa ni, I think kita pakai darab 1.2. Maksudnya satu cawan beras, 1.2 liquid air. So liquid air dia termasuk air biasa dengan santan sekali. Yes. I think so. Lebih kurang. Kita tengok nanti output dia macam mana. Kalau output dia jadi, baru you ingat resepi ni dengan formula ni. Kalau tak, lupakan resepi. So berapa cawan beras kita letak tadi? Tadi 4. 4. So kalau darab 1.2, around 5 cup lah. Dia masuk 1. Another 4. Another 4 kita letak air lah. Yes. 1, 2, 3. Okay, 4. Kita letak minyak sikit. So, minyak ni function dia untuk bagi dia macam tak kilat sikit dan tak melekat. And then kita letak garam. Daun pandan. Ya, daun pandan. I lupa. Okay, 1. Alright, cun. Done. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cook. Tempe. Buka kat tempe tu. Lepas tu, potong 4 Macam mana? 1 jadi 8. Yes. Okay, so ni kita nak marinate dengan tepung bestari sikit. So, kita buat dia macam kuah-kuah sikit. Sekarang kan kita nak sediakan semua side dish. You tahu tak side dish dia memang banyak. Kita ada tempe, tofu, cendawan dengan bayam. Dan kobis kita buat dia raw je. Cashew nut. Cun punya addition, nasi ayam gepuk dia ada telur goreng. Nak tak? Yes, I beli telur dah. So, lagi telur, dia goreng. Ni kejap lagi kita goreng je terus macam tu. So, kita goreng tempe dengan tofu dulu. Buat yang senang dulu. Kan? Bismillah. Belum. Oh, tahunya macam- udah kita ini macam ya, first time udah masak kan digoreng. dulu. Pandai nyonya masak. Buyo. Letak je tofu. Dia pecah lah. Dia pecah. Kalau dia pecah, dia meletup. Hei, Dia agak terus. Alright, next. Tempe. cantik tahu dia. Sampai buat I takut lah. Buat I takut je. Goreng tempe. Pandainya. Oh my god. Tempe je good. Come on. Senang je. Okay, next. Bayar. Okay, kalau tak letak tepung, I takut nanti dia meletup juga ni. So, just sikit je. Perempuan kayak gitu masak heboh. Kalau tidak heboh bukan perempuan dah siap itu. dah. Okay.
sejuk saya. Wah, cantik. Cantik. Kita try another method. Masukkan ni terus. Cuma bila bagi dia sejuk, dia lagi crunchy. Oh my god. Okay, Anak, biasa je. Macam mana pula? Dia semakin the process kita masakkan. Nampak semakin jadi sikit kan? Oh, di Malaysia pakai bayam ya. Kalau di sini pakai selada air, guys. Digoreng untuk ayam gepuk ni. Telur. Tapi telur lain gila ini pun. Hey, yo ingat tak? Cendawan tagkan dia keluar. Sebab dia dah pandai. nanti Neo sharekan tips. Sangat jadi. Golden Kita brown cendawan ya. tu. So tak payah buat Mantap. butter. You just letak tepung. Dia akan jadi macam ni. Cantik. Sekarang kan dah sampai kita masuk untuk goreng kita punya ayam. Tips dia adalah kita letak dengan tepung dulu. Lepas letak tepung. Okay, siap kan? Okay, masuk dalam ni. Picit-picit Bagi sikit. mandi sekejap. Dan kita keluarkan. Dan kita buat lagi sekali. Dan betul. masukkan. Wow. Itu Pandai. Buka website sambil Western kita food. tunggu ayam kan. Dan kita buat sambal dia. Kita buat yang kacang punya dulu. Ini panggil apa dah? Cobek. Cobek. adalah Oh, di buat. Malaysia cobek juga ya Cobek namanya. dah, Cobek. Inilah bunyi cobek. So, letak kacang dalam ni. Gitu. So, kalau traditional way memang buat ni Ya. So, kalau tak, dan kita pakai blender je. Ya, kita try macam ni dulu. Nanti kalau tak jadi, kita blendkan. Sekarang kita letakkan minyak panas. Wah, pandainya. Kan punya tangan dah. Ini dah sakit. Dah lesu. Baru first time kan speaking macam tu. Tapi kalau di blender dia bakalan halus banget kan. Bicep tu besar. Kalau digiling itu bakal ada ininya. Masih ada teksturnya gitu. Tengok, cantik je. So next kita nak buat ikan cili, bawang putih, cili. Lepas tu kita letak garam, letak chili stock sikit. Woi, Oh my god. Terlalu banyak dah. Masih ke? Terlalu banyak. Oh, I rasa I nampak je sikit je. Dia nak buang. Kita redor je lah. Tak guna. Kita redor je lah katanya. And then letak biar panas. Cuba rasa dulu. Ni okey tak? Oh, mantap. Pedas sikit tapi sangat sedap. Tak sangka kita berjaya. Wow. Semua kita masakkan. Wah, you tengok yang kena goreng, bayam, tempe, tofu, cendawan, telur, ayam. ini dan untuk dua kita berapa makan porsi mentah, orang sambal, ini? cabbage. Dan ini kita pakai blender walaupun effort kita 100 poin. Oh. Wow. So sekarang semua dah siap. So tadi kan kita ada beli daun pisang untuk kita punya plating. 1, 2, 3. Oh. So kita nak potong mana? Potong. Yes. Wah. Boleh lah, tak tepi ya. Effort sini oh gede banget ini. Daun, pis, bayam, tempe, cucumber. Mak ni kenyang banget sini. Wah, lapar. Sekarang kita Wah, akan telur mata drizzle kita sapi punya tu. kicap. Oh my god, Neo. Harus menangis. My turn, my Sedap turn. nampak ni weh. Dia shaking, weh. Sebab aku perfectionist tau. Wah, tengok. Kalau kan, you all cakap kita beli, no, tunjuk proses. Ya, berpeluh kan. Berapa lama kita guna untuk siap? I rasa macam 2 jam juga kan? 2 jam lebih. Tapi tengok, jadi. Tapi belum jadi lagi lah. Kita kena try makan dulu. Kita taste. Okay, jom kita makan. Bukan buat sendiri kami, bukan sedap ni. Tak sedap betul-betul. Macam I tak boleh bercakap apa-apa sudah. Ayam pun rasa cukup. Hamba ada kick dia tapi tak terlalu pedas. Tapi yang ni kan, you boleh adjust dekat rumah. But dia sambal memang sedap kan? I rasa sambal is the memang paling ngam. Kalau sambal ni bukan makan dengan ayam kepuk, makan dengan dish lain pun boleh kan? Cuma macam I kan, I prefer nasi ni, nasi kosong. Rasa dia akan lagi enhancekan rasa. Nasi lemak ni dia macam heavy sikit lah untuk I. Tapi I suka. I rasa nasi lemak dengan ayam gepuk I suka. Sedap kan? So sedap. Sedap. tak pedas sangat lah I think. Tak pedas sangat. Biasa je. Nanti you all cuba you all tahu. Wah, sangat sedap. Oh, puji weh. Puji masakan sendiri ya. Perempuan memang gitu tu. Cepat, Suka puji masakan sendiri. Cepat. Siapa nak makan nasi ayam gepuk? Kau ambil dulu. Akhir dah tahu dah. Dia sebut I dah pandai masak. Syarat kena kerja dengan I, kena pandai masak. Interview Oh pasal. ya. Ini Pak Mat of ayam gepuk. Oh. Hi guys. What's guys? What's up guys? Sedap tak? Kalau ni yang I masak mesti sedap. Kalau I cakap tak sedap, tipu. Sudah mau habis? Wah, sambal dia. Cukup tak satu? Ingat. I think I nak makan the whole periuk. So juicy. Kali ni Miss Nia masak jadilah. But this time, I don't know. Aku good in Chinese. 好吃。好吃。好吃。
Oh, cuk. Inilah resepi hari ini. Ayam gepuk bersikat diri. Jangan lupa Alhamdulillah ya guys, seorang bukan budak ayam Cina yang gepuk boleh sebut pistachio ya. Astagfirullahaladzim. Bye-bye. Guna RM20,000 untuk belajar 100 resepi masakan dekat Malaysia. Oh, tahu tak? Inilah kampung saya. Pantai Kelebang Melaka. Kau tahu betapa cantik tak kampung saya? Pantai Kelebang. Sekarang, saya nak pergi cari orang untuk ajar saya masak masakan Malaysia. Let's go. Akak, kalau kan bagi kakak RM200, kakak ajar saya masak satu masakan Malaysia. Boleh tak? Masak apa tu? Masak apa-apalah. Tak apalah. Abang, kalau kan bagi you RM200, you ajar I buat satu masakan Malaysia. Boleh tak you kongsikan satu resepi? Malaysia. Oh, ya? Apa tengah sini? Tak tahu lah, saya tak boleh kot. Oh, I nak tanya. Kalau kan bagi RM200, boleh tak ajar saya buat satu resepi masakan? Tengah kerja. Kevin depan ni, dia boleh masak. Dia boleh masak. Boleh. Thank you. Oh, asam pedas Pak Din. Oi, abang. Nak tanya. Kalau kan bagi RM200, ajar saya buat satu masakan Malaysia, boleh tak? Asam pedas. Asam pedas. Asam pedas. Boleh juga. Dan siapa ajar saya? Ni, sipu. Sifu. Sifu, mana So, Sifu? kita ada sifu hari ni. Hari ni kan menu kita adalah asam pedas. Asam pedas apa? Dan Melaka, kari kembung, ikan pari, ikan jenah. You all. So hari ni you all dapat belajar asam pedas Melaka. Kunyit basah, kunyit basah, halia, halia, bawang besar, bawang besar, bawang putih, serai, daun limau perut. daun limau perut. Ini saya blend dulu. Bahan dia kena letak berapa banyak? Banyak mana you nak masak makan untuk berapa orang. Macam ni dalam 50 orang. Wah, Ui. kalau kan bahan macam ni dah cukup untuk 50 orang punya portion dah. Sama Kunyit dalam 300 gram, halia dalam 200, bawang besar dalam 1 kilo lah. Bawang putih dalam 200 gram. So ini portion blend boleh untuk 50 orang. So kalau you all family mungkin 10 orang, you divide pandai-pandai macam tu. Bajet lah. Faham tak? Cikgu cakap sekali saja. Dari mana? Saya budak Melaka. Oh, Oh, Tapi saya pandai budak masak. So that's why saya kena belajar. blend tu. So campur dengan air. Ni. So kan kita akan blend sampai tekstur dia jadi macam ini. Sangat wangi. Dulu kena taruh belacan dalam 500 gram macam tu lah. Oh, asam pedas Melaka tu pakai Letak lagi belacan. 500 gram belacan. So warna dia jadi macam ni. Oh, aku baru tahu. Dah siap dan kita boleh tuangkan semua. Kalau mak aku biasa kalau buat asam pedas itu dia nggak taruh belacan tapi taruh asam keping. Asam keping untuk ada rasa-rasanya lah gitu, asam-asam gitu. Kalau ini pakai belacan guys, yang Melaka nih guys. Okey lah. Kalau Pak Din buat kerja kan, I kena kerja. Kalau tak sempat. Tapi kan I jadi sangkalan kabut macam ni ya. Ini adalah cedok yang paling besar I pernah pegang. Saya tak pernah pegang. Berat Berat. Kena Minyak macam ni lah, tak payah banyak. serai dengan kita punya daun limau purut. Okay, masukkan. Yang ni kita pun agak-agak sajalah. Itu kena ikut, kalau ikut ni kena ikut dia punya Kena berapa banyak? sama mungkin, tak ada kurang tak ada. So yang ni you all kena ikut you all punya portion agak-agak dengan you all punya kuah punya portion. Baik, kita nangis. Pandai, boleh. Wah! boleh. Pula. Layang. Oh, okey. Takut saya. Okey je. Ditumis ya. Beratnya. Nak bergaya tapi berat doh. Cili 1 kilo. So ini cili apa? Cili mesin. Cili bowl lah. So cili bowl 1 kilo. So cili bowl kita bila masa Cili nak mesin. letak dalam. Sekejap lagi. Masak ke garis tu. So dia garing, kita masakkan cili bowl. Macam mana nak tengok dia garing ke belum? Belum. Belum ah. Pak Din punya reaksi garing pun tak tahu. Kalau aroma dia naik wangi, ada bawang. Ada bau wangi dah. Bau rempah-rempah semua. Telur lagi berat pada dia. Pak Din kata perut ni lagi berat daripada saya. Aduh. Asam, paket lah. Asam Jawa. Ini asam Oh, Jawa satu pakai asam paket. Jawa. Jadi dia yang tadi Pak Din. I dah jadi bidadari dah sebab banyak asam. So sekarang kita masukkan belacan, cili bowl asam 1 paket. Jawa. Go. Campur air sikit. Oi, kenapa? Sengit. Oh, yo, panas. Dia bakalan ini. Tak payah. Meletup-letup. Tinggalkan je. So kalau macam ni kena buat berapa lama? Tidak dah siap. Sekejap dah siap. Setengah jam. Kalau kan setengah jam dah boleh siap dah. So untuk asam pedas kita boleh letak ikan apa? Apa-apa ikan dia nak. Renak,
pari, kembung, patin, Kalau aku suka ini kalau baung you all dah guys, tahu ikan kuah ni, baung. nak letak apa-apa pun boleh Boleh. juga. So ini resepi you all kena share tau. Kalau tak kan, Jangan kasih orang lain. nak kasih orang lain tahu. Nanti Jangan semua orang kasih orang lain tahu. Dan Pakcik ini adalah ditonton sama asam Jawa. ratusan ribu Sekarang dah orang garing kan? ini. So kita letak laju ni Pak Din buat kerja. Cincang dah siap. Kerja motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So aji 10 dan garam 5. Dan ini lebih kurang dah siap kan? Ini Sudah. dia mendidih je. Dan mendidih masukkan. Dan dia dah mendidih, kita boleh masukkan ikan sudah. Dan ikan apa? Ini ini apa? Ini jenah. Jenak. Jenah. Jenahak. Jenahak. Inilah. Kita akan masukkan kita punya bender. Wendy. Dah siap. Dah sekejap dah boleh makan. So macam tu, siap dah? Ini mah. Easy ma. Easy, Ma. Berniaga. Pagi pukul 10 sampai 12. Sampai malam pukul 12. 14 jam. You tak rasa penat ke? Alah, semua penat. Makan pun penat. Tidur pun penat. Kerja pun penat. Semua penat. Namanya I dunia rasa ya. team member Pak Din kan, semua budak nakal yang banyak cakap. Ini banyak cakap. Dia banyak cakap. Cara betul semua saya tahu. So Pak Din jenis yang memang diam-diam sikit, buat kerja cepat-cepat. Saya tak suka press-press. Janji kerja siap. Betul. Baru saya. Baru semua pau gitu. staff-staff, semua team member semua lelaki lah. Laki. Tak ada perempuan lah. Kenapa ah? Kamu perempuan nanti. Oh, kenapa Pak Bisi-bisi Din? macam ayah. Tengok, kita punya asam pedas. Apa sih? Dia punya kek tu cukup masam, pedas-pedas sikit. Wah, cepat bagi I nasi. Cuma bagi air nasi. You last time buat apa? Sebelum you buka gerai sendiri. Dulu hotel. Hotel punya chef. Pak Din, Mantan Pak Din chef. semua pandai buat. Uyo, teh tarik pun tahu lah. I mau try teh tarik boleh. Boleh. Macam mana tarik? Maksud I nak cuba tarik. Tarik. Tarik ni kat sini. Tumpah pun dekat sini. Tumpah. Kalau tumpah pun dekat sini. Buat. Kalau tumpah, Tumpah dah tahu. Yang dah tahu ni dia. Belum tarik. Bang. Ni bawa. Bagi masuk. Ya ampun. Habis. senang tapi tak senang. Stress. Dah, begini. Tak payah tarik lah. Bayar. No. Dah panas weh. Pak Din, kalau kan Kasihan. you ajak I kan, resepi ni untuk you buat bisnes, kenapa you ajak I? Saya tak ada kedekutnya orang. Saya Kalau nanti I resepi. buka satu kedai asam pedas Mak Din. Ni Pak Dia Din. macam mana? Itu Dia buka nasib Mak rezeki Din. Masing-masing lah. Nah, itu dia. Nak- Percaya nak sama tunggu rezeki dulu, masing-masing. rezeki saya sini. Orang ramai. Oh, Pak Din boleh I tanya. Melayu meh? Melayu lah. Tak nampak rumput tu pula. Mama lah, saya bapak dulu. Ah. Dia Muslim, Melayu. Campur Ah, kan. India Oh. Muslim Melayu. Saya punya wife Cina, campur Cina tau. Cina Melaka, campur tau. Saya punya wife macam you betul. Oh, then you punya anak handsome tak? Kan mestilah. Sudah kahwin? Sudah. Sudah. Lambat lah. Nampak ya? Maksud. Kalau abang kan, you kerja semua lelaki tak ada. Dulu ramai perempuan tapi semua student lah. Ada orang pakai dulu Ah. yang kerja rumah belajar. Ah. Ada lah. Oh. Yang ada wife saya je. Oh, yang tu wife. Kerja dulu. Inilah asam pedas. First time ever in my life saya masak asam pedas. I nak cuba asam pedas yang saya masak. Ini I pun tarik kena tangan. I nak cuba bendi dia dulu. So sedap asam pedas ni. Memang dia ada kick asam-asam tu. Kena dengan I punya tekak. Oh my god. Makin makan, rasa lagi lapar. Saya buka selera makan-makan tu. Very sedap. Dia tak pedas sangat. Sangat sedap ni korang. Tak cikut. Wah. Eh, kenapa you handsome? You pakai sweatshirt macam ni handsome leh. Macam university student tau. Oh, balik mandi.
Resepi asam pedas Melaka. Inilah warisan Malaysia. Terbaik. Jangan lupa follow saya, seorang budak Cina yang boleh sebut 3 video udah kita reaction karena cuman 3 video juga yang baru diupload sama Nio guys di TikTok terbarunya ini. Next kalau ada lagi updatean terbaru tentang belajar 100 masakan Malaysia, ini masih ada 997 lagi guys. Jadi masih banyak nih episode-episodenya karena akan ada 100 masakan Malaysia yang akan di-share sama Nio ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton dan terima kasih Nio yang udah share kepada kita semua nih. Mungkin dari teman-teman pengen belajar gitu kan resepi masakan Malaysia apa aja gitu. Cuman yang paling senang di antara 3 tadi ini adalah ini tadi guys, onde-onde gitu. Tapi asam pedas juga senang sih. Kayak pernah masak aja. Pernah woi. Apakah setiap negeri itu asam pedasnya pakai belacan guys, atau khusus di Melaka aja pakai belacan asam pedasnya gitu? Boleh komen aja di bawah, karena aku juga pernah makan asam pedas Melaka. Dia memang ada asam-asam bau-bau belacannya gitu loh. Tapi kalau yang negeri-negeri lain aku belum pernah coba guys asam pedasnya. Teman-teman boleh komen aja di bawah apakah di negeri lain juga pakai belacan gitu untuk menambah cita rasa dari asam pedasnya. Kalau aku biasa buat asam pedas tuh nggak pakai belacan. Bumbu yang dihaluskan sama bawang merah, halia, kunyit, daun kunyit, terus serai, bawang merah, bawang putih, cabai giling gitu kan. Sama ini asam keping biasanya pakai, bukan asam Jawa gitu. Next time lah mungkin kalau ada waktu kita buat ini ya, masak-masak kecil-kecilan gitu, asam pedas ala aku gitu. Untuk video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.